Tarian gamelan ni dia mempunyai kehalusan dan keunikan yang tersendiri. Kalau nak ikutkan, ramai remaja masa kini kurang berminat dengan tarian-tarian yang begini yang memang berasal daripada istana. Saya memang suka dengan tarian-tarian yang memang berasal daripada istana sebab saya ingin tahu sejarah tarian ini, macam mana dia boleh dihasilkan. Lemah gemalai, halus dan tersusun. Itulah gambaran paling tepat bagi menggambarkan keindahan warisan tarian gamelan Melayu yang kaya dengan nilai seni serta ketelitian gerak. Setiap lenggok tangan, setiap langkah yang diatur menjadi bahasa halus yang menuturkan keanggunan budaya Melayu sejak turun-temurun. Saya mula kenal kesenian ni bila saya buat diploma di Akademi Seni Kebangsaan. So sekarang kita panggil Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. 2003 saya diperkenalkan dengan tarian joget gamelan ayak-ayak. Yang ajar masa tu Puan Nur Siayatin yang mana merupakan primadona tarian Melayu. Dan kemudian di peringkat degree saya teruskan lagi dengan bidang joget gamelan sebagai saya punya major dan continue dengan peringkat Doktor Falsafah dalam joget gamelan juga sampai sekarang. Uniknya tarian ini sebab tarian ini mesti ditarikan bersama dengan muzik gamelan. Sebagai contoh, kalau nama tarian itu adalah tarian ayak-ayak, jadi muziknya juga dipanggil muzik gamelan ayak-ayak. Begitu juga dengan tarian-tarian yang lain. Bertambah minat saya untuk mendalami tarian ini kerana bila saya baca buku tentang joget gamelan dan juga buku arwah Ahmad Omar berkenaan dengan joget gamelan Terengganu, kalau dalam buku-buku ini ada tersenarai lebih 50 repertua joget gamelan yang dihasilkan oleh Tengku Ampuan Mariam yang merupakan permaisuri di Terengganu. Jadi saya rasa saya nak tahu kenapa kalau sekarang ni hanya 2-3 tarian. Masa ketika itulah, walhal dalam buku tu menyenaraikan lebih daripada 50 repertua tarian. Saya bertanya dengan guru-guru yang lama yang ada di Terengganu, ada di Pahang, dan saya belajar repertua tu sedikit demi sedikit. Akhirnya saya dapat masuk ke Muzium Terengganu dan saya dapat melihat dan memegang sendiri manuskrip yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam. Ilmu dan kepakaran yang dimiliki tidak pernah menjadi noktah kepada perjalanan beliau di arena seni. Sebaliknya, ia menjadi pemangkin untuk terus berkongsi serta menabur bakti kepada generasi muda yang ingin mendalami keindahan tarian gamelan Melayu. Pada awalnya saya bukanlah digelar sebagai penari gamelan, saya adalah pemuzik gamelan. So dalam lingkungan umur 5 tahun, ibu bapa saya hantar ke kelas muzik gamelan di Jabatan Kebudayaan. Dari situ ada cikgu kita dari Pekan Pahang hantar penari-penari juga. Kitalah yang lead pemuzik-pemuzik gamelan. So bila saya main, saya nampak penari menari. Dari situ baru saya macam, oh halusnya penari ni, macam cantiknya. Kita pun nak jadi cantik, kita pun nak nampak wanita. Dari situ baru saya slowly masuk ke dunia tari gamelan. Dan dari situ, lepas habis daripada dalam lingkungan umur 10 tahun ke 12 tahun, parents saya tanya, okey, boleh pilih nak muzik atau gamelan. Jadi saya dibesarkan dalam salah sebuah keluarga yang memang berjiwa seni. So dari situlah saya macam, okey, saya memang proceed, saya berazam nak sangat, memang minat sangat joget gamelan Melayu ni untuk terus kalau boleh bawa sampai bila-bila. Sekarang ni saya punya role model adalah Dr. Nur Safini. Kita tahu ada punya kepakaran, beliau punya kepakaran adalah bidang joget gamelan Melayu. Saya memang nak, kalau orang kata macam nak korek lagi ilmu-ilmu Dr. Nur Safini itu untuk diri saya dan saya boleh luaskan lagi semua ilmu tu. Kalaulah target saya nak jadi adik guru tu, insya-Allah kalau ada rezeki. Tapi untuk pegang joget gamelan Melayu tu adalah salah satu azam saya. Boleh cakap disiplin dalam tari. Kita penari memang memupuk sikap disiplin tu mesti kena ada. Kalau kita tak berdisiplin, kita tak committed untuk buat sesuatu perkara, kita akan separuh jalan. Jadi saya rasa untuk kekalkan rasa berdisiplin, rasa nak buat tu agak mencabar untuk saya, dan kesabaran dalam bidang tari pun kena tinggilah, kena kuat. Sebab kadang-kadang bila kita jatuh, kalau hilang rasa sabar, kita akan macam
putus asa. Tapi untuk saya, untuk kekalkan rasa sabar dengan disiplin tu adalah salah satu cabaran saya lah. Uniknya setiap busana ni ada nama dia lah. Kalau ni kita panggil selendang kan, kalau di Terengganu panggil sabuk. Kalau ikut yang Tengku Ampang Mariam tulis tu memang nama dia sabuk lah. Kita akan pakai gelang, lepas tu kita akan pakai anting-anting. Ini kita akan pakai bunga telinga. Ini kita panggil bunga telinga. Ini kita panggil gayut tengkuk. Kalau gayut tengkuk ni dia memang akan diselitkan dengan bunga telinga ni. Function bunga telinga ni adalah untuk memastikan supaya gayut tengkuk tu berada di posisi yang betul lah. Yang tinggi ni kita panggil gerak gempa. Yang ni kita panggil gandik lah. Ni gandik. Lepas tu lagi yang ni kita panggil cekak leher. Setiap guru yang mengajar tidak boleh garang, tidak boleh marah-marah. Setiap guru yang mengajar itu boleh membuat perubahan terhadap tarian. Namun, guru tersebut perlu ada asas kepada setiap tarian. So, asas-asas yang dikemukakan ataupun ditulis oleh Tengku Ampang Mariam adalah campak lenggang, campak layang, sembah buka, sembah tutup, melemak. Melemak ni adalah menggunakan flexibility. Penari-penari dalam istana dulu umur dia 9 tahun, 8 tahun. Jadi dia kena ada flexibility masa dia menari tu sebab dia kena meliuk. Dia kena baring atas selatan, itu kita panggil melemak lah. Kalau mana-mana koreografer atau guru-guru di luar sana kalau nak menghasilkan repertua baru mengenai joget gamelan, so asas-asas ini tidak harus ditinggalkan. Gerak tari yang lemah gemala ini sentiasa diiringi alunan muzik gamelan yang berirama lembut namun penuh karakter. Setiap dentingan instrumen seperti bonang, saron dan gambang tidak hanya mengalunkan melodi, bahkan menjadi pedoman kepada penari dalam menyusun langkah serta menterjemah ekspresi dengan penuh jiwa. Antara keistimewaan yang paling penting pada saya adalah sistem muzik gamelan itu yang sangat formal, saya boleh cakap lah. Dia sangat tersusun. Dia tidak rendah kepada elemen improvisasi seperti muzik rakyat di kampung-kampung misalnya. Kadang-kadang orang main joget ni, lagu joget di kampung, mereka berimprovisasi. Dia boleh ubah sesuka hati. Kalau muzik gamelan pula, kita jarang dengar macam tu kerana mungkin di istana dulu, gamelan, tarinya dan juga muziknya ditontonkan kepada golongan-golongan bangsawan yang datang ke istana untuk menonton kesenian yang dipanggil muzik gamelan dan joget gamelan inilah. Jadi susunannya itu sangat tetap dan itu saya boleh kata sangat formal lah, dan itu menjadi satu keunikan yang penting sekali. Jadi orang Melayu ini walaupun dia suka berimprovisasi, ada satu tahap dia akan menjadi formal, menjadi sangat tersusun, sangat sistematik, sangat berstruktur untuk ditampilkan kepada penonton. Saya sangat-sangat berharap untuk joget gamelan Melayu ni boleh menarik perhatian semua kalangan, tak kiralah orang muda ataupun yang lebih berumur. So, circle dalam joget gamelan Melayu tu lebih luas. Dan saya nak orang-orang muda ni rasa joget gamelan Melayu adalah salah satu warisan budaya kita yang mesti kena pegang. Jangan dah telan zaman ke apa ke. Dan kalau boleh, masyarakat rasa macam lebih menghargai joget gamelan Melayu tu dan lebih meluaslah ilmu dia dalam kalangan masyarakat, termasuklah dalam digital platform ke atau ke luar negara ke. Kan kita bukan sekadar pegang kepada satu budaya, mungkin kita boleh pegang banyak budaya termasuk joget gamelan Melayu. Harapan saya adalah saya nak keluarkan semua tarian-tarian yang ada dalam manuskrip Tengku Ampang Mariam supaya tarian ini tidak terus berada di dalam manuskrip. Tarian ini memang benar-benar wujud. Tak kira apa pandangan masyarakat di luar sana, ini adalah usaha yang saya cuba bangunkan dan disahkan oleh cikgu saya Zahra Abdul Hamid. Dan saya harap agar tarian ini menjadi satu tarian yang boleh dihargai oleh anak muda masa kini dan menjadi joget gamelan ini salah satu bahan sejarah ataupun bahan arkib yang kita dapat jaga
sampai bila-bila. Keindahan tarian gamelan Melayu merupakan sebuah persembahan seni di pentas budaya. Ia adalah lambang warisan yang penuh dengan nilai sejarah, kehalusan budi dan identiti bangsa. Dengan usaha berterusan mereka yang setia memperjuang seni ini, warisan gamelan Melayu diharapkan akan terus mekar. Agar keindahan lenggok tari serta alunan muziknya kekal menjadi kenangan, seterusnya terus hidup sebagai khazanah seni bangsa yang tidak lapuk ditelan zaman.